Aku macam tak percaya siot. Pressure cooker ni, pressure cooker ni pakai gas punya, ni pressure pakai gas punya. Maksudnya kalau kita nak rebus daging ke, nak rebus ayam ke apa semua, tebal Aku masuk aku tak sangka tu, barang ni betul-betul solid, betul-betul berkualiti. Bro. Ini bukan bunyi kompang biasa-biasa, ini memang betul-betul tebal lah dia punya material dia apa semua sekali. Ini dia punya penutup ni, dia punya getah dia ni semua, nampak tak? Ni dia punya lock dia ni, untuk lock apa semua ni semua stainless steel. Letak macam ni. Kan? Lepas tu lock. Kan? Dah. Masak 3-4 minit, confirm memang habis semua, lembut habis semua sekali. So aku macam, harga tak mahal tau. Aku macam tergamam lah. Aku ingatkan barang dia ni macam biasa-biasa sajalah kan. So aku pun belilah sebab harga tak mahal. So bila beli barang sampai tengok, tak menyesal lah aku beli. Sungguh aku cakap kau. Aku memang nak recommend dengan korang ni. Kalau korang nak cari pressure cook, kau cari pressure cook yang macam aku pakai ni. Memang betul-betul tak menyesal. Okay? Memang betul-betul tak menyesal. Yang ni aku letakkan kat dalam beg kuning. Pressure cook yang pakai gas punya ni, setakat ayam seko memang lepas. So aku letak kat beg kuning. Kau tengok berapa harga dia. Kalau korang nak, korang grab lah cepat-cepat. Sementara stok masih lagi ada. Sementara seller tak perasan harga dia murah tu. Pergi ambil lah cepat-cepat. Okay? So yang ni aku letak kat dalam beg kuning. Okay?